Ya, aku tahu ada orang yang tak suka, so korang. Ini adalah Hyundai Staria dan aku akan tunjukkan korang apa benda yang aku suka pasal Hyundai Staria. Yang pertama, rupa dia. Aku memang betul suka rupa dia. Kalau kau tengok depan ni dengan lampu LED melintang macam Knight Rider, memang nampak moden dan futuristik. Rupa keseluruhan pun nampak gah. Kalau lalu rear view aku kalau aku nampak kat belakang, memang aku ke tepi. Ya, aku tahu ada orang yang tak suka, so korang boleh simpan komen korang. Seterusnya, enjin diesel. Aku actually memang suka enjin diesel sebab dengan satu full tank korang boleh pergi jauh. Kereta ni dengan tank 75 liter korang boleh dapat dalam 800 lebih kilometer easily. Ya, diesel mahal, but seterusnya konfigurasi dekat bahagian belakang, di mana kalau korang tengok sekarang ni adalah konfigurasi di mana aku nak bawa orang dan juga barang. So untuk second row, kau tengok ni, banyak lagi ruang kaki dan juga ruang kepala. Dan ini di barisan ketiga juga, kau tengok, ruang kaki masih lagi banyak dan ruang kepala pun masih lagi banyak. Dan untuk konfigurasi untuk bawa orang, ini dia. Kursi ni aku dah habis tolak ke belakang dan kaki aku boleh dinaikkan juga. Dan kau tengok ni, ruang, kaki aku banyak lagi ruang. Wah, so memang sebenarnya memang cukup selesa kegunaan ruang dalam Hyundai Staria ni.